Sangat jelas. Hubungan antara riba dengan inflasi. Kalau kenaikan barang ni orang panggil inflasi lah. Di mana harga barang, harga komoditi melonjak dan orang tak mampu nak beli. Antara bahana riba ialah dia membuatkan orang mudah berhutang. Institusi riba ini dia akan sediakan jalan. Anda nak beli tanah, nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli secara tunai, secara cash, tak mampu. Maka kesudahannya dia ambil dengan jalan hutang. Tapi itulah masalahnya, hutang di sini ialah dengan jalan riba. Benda yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana harga barangan ini dia makin lama makin naik. Sedangkan kalau kita perhati contoh tanah. Kenapa tanah tu harga dia makin naik? Sedangkan tanah itu tidak ada apa-apa penambahan atas dia, bukan ada bina rumah ke apa. Tanah tu tetap kekal kosong. Tapi saban tahun harga dia naik. Tidak lain dan tidak bukan kerana orang semakin mudah dapat pinjaman itu. Maka bila ramai-ramai mudah meminjam, maka harga dia automatik dia akan naik. Bila benda tu dah banyak, suatu barang tu availability dia meluas, secara automatik harga dia akan naik. Jadi hubung kait antara riba dengan inflasi tu sangat rapat. Cumanya kita maklumlah benda ni tidak dibahaskan. Maknanya dalam kalangan mereka yang terjebak dalam riba, dia tidak akan bahaskan tentang keburukan-keburukan riba. Mustahil. Sebaliknya dia akan cerita benda-benda lain lah. Sebab perang lah, sebab harga minyak lah. Sedangkan bagi saya itu penjelasan yang tidak jujur paling tidaknya.